saya terkejut rupanya Kak Noh ni adalah kaum Iban. Dan dia cakap kaum Iban ni macam tak ada pun yang buat bisnes jahitan dekat Sarawak lah. Sekarang Kak Noh duduk dekat KL. Dan satu lagi yang dia terkejut adalah rupanya banyak tailor yang ada dekat KL ni, yang dekat tepi-tepi jalan, semuanya warga asing. Dan benda ni jadi satu cabaran untuk Kak Noh. So Kak Noh dah mula buat bisnes alteration, dah buat bisnes jahitan dengan belajar dengan jarum terbang. Kalau anda nak tengok gambar beberapa hasil yang telah dikongsikan dengan saya, yang mana dia dah dapat duit, dia dah jahit pakaian pelanggan, dan sekarang dia dah jadi satu tumpuan dekat kawasan perumahan dia. Orang apa-apa nak jahit hantar kat dia, nak buat baju ke, nak outer ke, nak apa ke, semua dengan dia. Alhamdulillah, dengan izin Allah, bila belajar dengan jarum terbang. Okay, untuk next step, Kak Noh punya plan, lepas ini dia akan buka lebih besar lagi dia punya tempahan, sebab sekarang dia tengah fokus pada Muslim saja kerana musim bulan puasa dengan musim raya memang rancak orang Islam yang hantar pakaian. Lepas tu kaum lain pula, agama lain pula yang akan hantar pada dia. Saya harap anda adalah orang yang seterusnya belajar dengan jam terbang sehingga boleh jadi macam Kak Noh, dah boleh buat duit tepi dah. Terus follow jam terbang untuk tengok video-video tutorial jahitan seterusnya. Jumpa di next video. Saya Cikgu Jerman Amin.